Hari ni saya ada pengunjung daripada Aceh makan Alaska King Crab. Okey bang, apa khabar? Baik bang. Yang ini siapa punya ni bang? Ini ada kawan. Ada kawan belum sampai lagi? Belum sampai lagi. Oh, Okey, baik. Kita tanya yang lain macam mana dorang makan kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak tengok abang buka mukbang King Crab boleh? Boleh bang. Okey, jom kita kasih potong. Aceh di mana bang? Aceh Utara bang. Aceh Utara. Ya, Nama abang? Nama saya Ridwan. Ridwan, baik. Yes. Boleh buka King Crab dia. Ya, boleh. Tunjuk sikit. Kasih zoom sikit. Okey bang, ambil, kasih makan. Okey. Ada nampak tak video saya orang Aceh ramai di sini? Ada bang. Ada. Ada. Lembut tak bang? Lembut. Jom kita tengok. Selamat berbuka semua. Abang sudah order? Boleh, tunggu sekejap Baik. Okey, so yang mana nak datang berbuka puasa dekat sini, saya ada 600 meja. So selain tu kat sini kita ada nasi lemak ayam pun kita ada. Okey, untuk Alaska King Crab harga dia 498. Okey, ini saya punya crowd restaurant. Kita ada abang-abang komando dekat belakang daripada camp Mersing bang Okey, baik bang, selamat berbuka puasa bang. Baik. Bang, selamat berbuka puasa bang Dari Kulai. Daripada Kulai. Makan apa ini hari? Makan Lobster King Crab. Baik, terima kasih banyak. So, macam-macam kat sini kita ada Yang mana nak makan Alaska King Crab ini harga dia 498 dapat 2 nasi lemak. Table berapa? Table 8. Saya ada nasi lemak lobster. Ini RM88, beras basmati sambal mamak. Ini saiz mega, Megatron, Megawati, Mega 888. Rindu boleh kembali jangan. Kita ada nasi lemak sotong RM29.90. Banyak lagi sotong kita ada. Okey guys, ada banyak lagi lah kat sini Okey, tolong cek dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya. Tolong share video saya. Kalau nak berbuka, pergi dekat bio ambil nombor saya buat tempahan. So, pastikan yang mana nak datang berbuka puasa, datang sebelum pukul 6 petang. Saya takut makanan sampai lambat kalau korang sampai lambat. So, yang dah booking, datang pukul 6 petang. Okey, saya nak ucapkan selamat berbuka. Jumpa lagi Abang Lobster, Alaska King Crab.